Share. Bahasa Mandarin saya pilih sebab saya rasa macam bahasa Mandarin ni sangat tinggi lah kalau nak cari pekerjaan. Lepas tu senang untuk travel lah, tak perlu lah guna translator dalam telefon. Basically memang saya sukalah anak saya dia explore untuk pelbagai bahasa lah. Sekarang ni peluang dia adalah satu, saya tengok yuran dia, and then masa dia lama, dia tak, bukan dia one off. And then kalau ikutkan saya suka dia, kita kan pelbagai bangsa semua kan, so untuk meningkatkan komunikasi dia antara kita dalam Malaysia ni jugalah. Dia tahu kita boleh cakap dengan bahasa Mandarin.